Dan ketika mana isteri yang jahat di atas muka bumi menyakiti suaminya, mengingkari suaminya, berlawan dengan suaminya, kata Nabi dalam hadis yang sahih, isterinya di dalam istana sana di dalam syurga akan menjerkah isteri di atas dunia itu, wahai wanita, celakalah kamu berbuat kasar dengan suamiku. Tengok tuan, bakal isteri di sana, bakal isteri di sana dah marah dah. Syurga yang jumhur ulama ahli sunnah kata 4, Firdaus yang paling tinggi, kemudian Aden disebutkan, kemudian Ma'wa, dan kemudian Na'im. Jadi semua disebut dalam Quran 4. Setiap orang ada istananya masing-masing. Apabila mereka masuk ke dalam istana mereka, kata Nabi, orang yang paling rendah kedudukannya apabila masuk ke dalam istananya di dalam syurga, dia mendapati ada 10,000 khadam untuknya. Orang gaji 10,000. Hadis ni riwayat Imam Tabrani dan rawi-rawi dia thiqah. Orang yang paling rendah darajahnya bila dia masuk ke dalam istananya, ada 10,000 orang gaji. Tuan-tuan, kita hari ni kalau ada duit, kita nak tak orang gaji? Nak. Basuh kereta seorang, basuh kereta je. Dah kereta bukan sebiji. Di dalam syurga takkan kereta sebiji. Sultan Brunei pun 5,000 biji. Sultan Brunei 5,000 biji kereta dia. Bukan kereta kancil, bukan kereta wira, kesemuanya kereta mewah. 5,000 biji. Perlu berapa orang khadam untuk panaskan enjin dan basuh kereta dia sebulan sekali? Berapa orang perlu? Sebab tu tuan-tuan jangan kata, Ustaz 10,000 ni nak buat kerja apa? Tuan-tuan jangan fikir jauh, Ustaz 10,000 khadam nak buat kerja apa Ustaz? Lah kalau kereta dia 5,000, berapa orang perlu? Nampak? Rumahnya besar, tukang masaknya ramai, tukang urutnya bertukar ganti, yang potong kuku seorang khadam. Sini je. Allahu Rabbi. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Allahu Akbar. Dalam syurga ada binatang. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tengok dalam dunia ni, semua ada dalam syurga. Dah selesai. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, duduk dalam syurga nanti bola-bola apa semua dengan TV apa semua ni. Kita duduk bayang, duduk dalam syurga semua pakai tudung labuh, semua pakai jubah, pakai serban, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tak menarik hidup. Dalam syurga tidak ada lagi yang namanya ibadah. Apa? Salat dah tak ada, puasa dah tiada, zakat dah tak ada, haji dah tiada. Allahu Akbar. Mereka tidak tidur di dalam syurga. Tuan-tuan, tanya orang sibuk yang kerja banyak, kalau boleh, kalau tak ada tidur, mereka nak habiskan kerja-kerja ni. Maka di dalam syurga Allah membuang tidur. Ahli syurga tidak buang air besar, ahli syurga tidak buang air kecil, dan ahli syurga tidak pun meludah membuang kahaknya. Subhanallah. Tetapi kita kena ingat, dalam syurga semua nikmat ada. Nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh orang lelaki ialah nikmat bidadari. Semua orang perempuan bidadari. Nabi cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap ahli syurga masuk ke dalam istananya ada 2 bidadari. Yang ni hadis sahih. 2 orang. Kedua-duanya saling berbaik-baik,
Sesiapa yang ahli syurga, maka dia akan didoakan oleh bidadarinya. Ni sejak kita hidup ni. Ya Allah, mudahkanlah urusan suamiku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk dia beribadah kepadamu. Ini hadis. Dan ketika mana isteri yang jahat di atas muka bumi menyakiti suaminya, mengingkari suaminya, berlawan dengan suaminya, kata Nabi dalam hadis yang sahih, isterinya di dalam istana sana, di dalam syurga, akan menjerkah isteri di atas dunia itu. Wahai wanita, celakalah kamu berbuat kasar dengan suamiku. Tengok tuan, bakal isteri di sana. Bakal isteri di sana dah marah dah. Yang diciptakan oleh Allah, wanita-wanita yang tidak ada ibu, yang tidak ada ayah, diciptakan oleh Allah seperti Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kita terus umur 4. Tuan-tuan jangan rasa pelik pula. Nabi Adam tak ada mak ayah, maka bidadari kesemuanya tidak ada ibu dan ayah. Mereka manusia seperti kita, 100% manusia seperti kita, senyum seperti kita, berjalan seperti kita. Dan persamaan di antara kita dengan bidadari ialah kedua-duanya, yang suami tadi tampan, yang isteri tadi cantik, mereka hidup selama-lamanya, mereka tidak mengeluarkan peluh pun di dalam syurga.